Macam mana pun kita nakkan orang Melayu bersatu. Betul. Macam mana pun orang Melayu ni majoriti kat Malaysia. Okey, sebenarnya inisiatif Rumah Bangsa ni is a good thing lah. Okey. Sebab satu untuk kita lagi untuk bolehlah kita lah kan untuk kita tarik semula orang untuk percaya kepada UMNO. Of course kita kena ada satu keterbukaan. Sebab bila kita orang kata apa, kita tidak inklusif, jadi orang sendiri pun melabel kita macam-macam. Betul. Macam itulah. Itu salah satunya. Macam abang tanya soalan abang tadi, adakah membantu dan sebagainya. Saya punya pendapat sangat membantu. Sangat membantu sebabkan apa, macam mana pun kita nakkan perpaduan. Betul. Macam mana pun kita nakkan orang Melayu bersatu. Betul. Macam mana pun orang Melayu ni majoriti kat Malaysia. Dan of course bila berlakunya perpecahan parti politik dan sebagainya, itu adalah biasa, itulah demokrasi. Tapi untuk memerintah dan memimpin sebuah negara tu, kok mana pusing pun you perlukan ni lah, perpaduan. Betul benar.